one, action. Hey guys, welcome to our channel. Okay, hari ni hari Ahad aku nak tukar tayar aku punya GS So sekarang ada banyak perkatakan tentang tayar Anaki. Adakah dia kata Anaki ni tayar bunyi Anaki lah, yang first Anaki 1 banyak orang kata bunyi bising sikit, tapi kata Anaki kedua. Betul ke fenomena ini? Jom tengok. Ini adalah Anaki 1 aku punya, cukup untuk 20,000 km. So kebanyakan tayar last span dia adalah 20,000 and below lah. Memanglah kalau botak-botak lah kan, tapi last span dia perlu tukar. Lagipun aku nak ride jauh lepas ni. So ni dia Anaki 1 Adventure. So kita akan bertukar. So saksikanlah review aku Jangan lupa subscribe, like and share. Okay guys, ini kita nak jawab ada soalan yang paling famous dalam BMW GS dalam tayar Michelin Anaki. Ramai yang katakan tayar ini okey ke tak okey Guys, we are about to go now to the kedai tayar. Aku pergi tayar MTL, menghala ke Jalan Genting Kelang. So kedai tu memang aku selalu beli tayar dengan dia lah. So harga pun cun-cun dia kasi. So banyak tayar aku tukar kat sana. Aku dah tukar motor MT aku, motor anak aku punya tayar dengan mamu tu lah. So daripada dia orang dekat Jalan Ipoh pergi ke Jalan Genting Kelang, tempat yang kedai baru. So kita bermula sekarang. Cuaca sekarang agak panas tapi nampak agak gelap sedikit. Didoakan semoga tak hujan lah sampai ke balik, insyaAllah. Okay, let's go. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan tayar Anaki ni tak lama lah, tak lama banyak pergi Malaysia. Tapi dia pun dekat 20,000, dah lama. Cuma satu lah, dia bunyi agak bising sikit lah. Bising pun lebih kuat daripada bunyi enjin. Aku test lagi bunyi enjin dia. Bunyi enjin pula, bunyi enjin je. Bunyi tayar ni atau bunyi dia bunyi dia bunyi macam tu. So aku akan rakam sekejap lagi tayarnya bunyi macam mana. Semoga ada perbezaan lah. Ini aku akan test tayar yang lama dulu, dia punya bunyi nanti kau dengar lah. Okay, guys, aku tengah testing dia punya ni. Aku punya Insta tengok sini tengok bunyi dia. Tak jatuh lah. So mula sekarang. Okay, take 1, action. Take 1, action. So aku akan test kat sini bunyi dia sampai kat masuk Mount Kiara punya lah. Mount Kiara punya tunnel tu, dia berhenti kat situ, aku offkan balik. So korang dengar lah dia punya bunyi tayar Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan je recording stop. Tu MTL. So aku kena U-turn di hadapan. Oh tak ada orang, tak ada orang, ramai yang gerai. Okay, satu ramai orang lah. Lepas tu U-turn balik di sini. Dah sampai. Yes. Bro, ngam-ngam berdepan je bro. Ramai ni. Zef.
Ni guys, tayar 170 yang aku dah booking Michelin 170 60 R17 ni. Bunga dia tebal sini tengok. So ini satu tayar depan 120 70 16 tayar depan. So comparekan dengan aku punya ni, aku tengok makin pun habis ni. Dah habis lah. So 20,000 ni sangat berbaloi lah pada kau. Berbaloi sekali, ni pun habis. So that's why dia ada release sikit lah. So tayar ni dengan lifespan dalam 20,000 tu lah kena maximum lah. So kena tukar lah. So jom kita tengok. So guys, ikutkan model Bangai 150 dah pakai dah. Untuk 170 ni aku dah pertama pakai lah. So untuk model pertama ni aku pertama pakai kat kedai ni lah. Kalau lain aku tak tahu stok ni belum sampai. So kita terus pasang lah. Mantap lah. Kita tengok dulu. Okay guys, ini aku nak buat comparison dari segi bunga juga betul dari segi bunganya dia bentuk lebih letak ke tengah, yang ini lebih terburai lah, terburai macam bentuk jagung. Dan ni kita tahu dah panggil bentuk api akan datang lah. So ini perbezaan yang pertama untuk dia. So yang kedua, kalau nak segi bunyi, dari segi bunyi dia ada lebih senyap senyap compare dengan bunyi yang ini lah, agak bising sikit. Ini lebih senyap. Yang kedua dia punya wet grip. Dia wet grip tepi ni, wet grip dia sangat bagus sekali compare dengan tepi ni lah. Compare dengan tepi ni, wet grip dia agak kurang sikit dibandingkan dengan yang satu. Kalau dari segi boring dekat highway dekat highway ini nampak sangat stabil. Aku dah buat ni memang stabil lah, memang stabil sangat. Dia confident. So yang ni bentuk review dengan lebih stabil. Kalau lebih stabil nanti aku akan POV lah, POV masa di jalan raya. Dia punya kestabilan dia compare yang tu. Seterusnya kalau dari segi cornering, kalau tengok tepi-tepi ni cornering, aku first time mau pakai kan, so kata nampak lebih yakin lah. Tapi mengikut review yang ada daripada orang negara, cornering ni lebih yakin lah, cornering dia lebih yakin, confident lah. So kita tengok macam nanti. Kalau dari segi off-road dia lebih ringan lah. Atau berat dia berapa so berat dia sama dia kurang. Dia berat sikit lah, dia berat sikit dia bunga dah habis. Ni off-road dia lebih ringan, ini kurang sikit lah. So untuk ketahanan mileage, aku akan set mileage dia sebab ini aku pakai mileage dalam 20,000 dia sampai. So yang ni aku tengok lah, aku set mileage dia 20,000 pakai sebab sekarang aku pakai pun dia punya marking pun dah kecil dah ni. So dah memang berbaloi lah, memang baloi pakai ni 20,000. Maknanya 18 pun dah kena tukar. Okey, bila kita sebut pasal compound baru kelas silika, ini compound teknologi lama lah, teknologi lama yang dipakai. Maknanya model yang ni dia menutupi segala kelemahan yang ada dekat sini. Untuk kesesuaian touring untuk jalan jauh boleh, untuk daily pun sesuai lah. Compare dengan ini, dia boleh bajet untuk ADP touring saja. Okay, dia kalau ikutkan dia punya tu, dia punya bunyi 70% lebih kurang daripada yang compare yang ni. Dan dia 14% tahan lama dan 10% lebih grip lah. So itu yang continue kat sini. Dia punya kondisi tayar jadi pada kotak. So nampak beza lah. Ini berat pun beza. Orang sini ringan sikit, ini orang sini bukan berat sikit lah, agak berat sikit. Tak tahulah, korang tanya, kena google dulu tengok macam mana. So aku boleh tukar kat kedai ni MTL. Kalau korang daripada Jalan Pahang sebelah sana, Jalan Pahang kau terus pusing kat situ, kayu tu ke depan tu sampai kau jumpa signboard sini, signboard MTL ni. Kau cuba sini lah air, kau akan nampak tepi lah. Tepi ni dia punya signboard MTL. So aku dah booking tayar. So tayar ni rasa aku yang first aku pakai lah.
ke kedai ni lah. Kedai ni aku pertama. Lain semua dah ada, orang dah beli awal-awal. Cuma kali ni aku guys, siap sudah apa kita punya servis tayar, tukar servis, tukar tayar. Okay, jam macam mantap lah. Tengok sikit. Tayar baru. Tengok. Kau tengok. Kita cuba tengok macam mana. Kata bunyi tak bising kan. Kita tengok macam bising tak bising ni. Kita tengok. Memang seperti apa ni. Antara yang pertama, antara yang baru-baru, yang first class. Yang first class kan? First class baru sampai kan? Dia pun dapat berkilang kan? Sudah ada pun dia dapat berkilang Dia dapat berkilang. Terbaik, mantap. Terima kasih bang Terima kasih bang Okey, masing-masing kita jumpa lagi So kalau kau nak beli tayar Anaki 2 Adventure, jumpa abang ni. Harga kena pujuk-pujuk, dapat harga macam aku. Kena pandai support Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Siap sudah pemeriksaan kita punya motor. Tayar ni awak pelan-pelan lah, kena standby tengok macam mana guys. Berat sebentar dengan KitKat aku dekat Mongkiara Tunnel lepas kejap kena tunjuk apa yang dah pasang kat sini pasang tu biasa, tayar biasa kan kata. Ok guys, ni kondisi yang dah dipasang. Saya akan tunjuk lah kan keadaan. So aku akan review dia punya ni, dia punya ketahanan dia, mileage dia berapa lama boleh pergi compare dengan yang ni. Dan ni 20,000 lebih, 20,200, 2,400. So ini akan start untuk berapa ribu ke berapa, Allah malam bersawab. Nanti kita tengok. Tadi aku dah rekod bunyi yang tayar lama. So aku pasang lagi tu untuk tayar baru. Kita tengok bunyi ada beza lah Jom, kita subscribe, like and share. Guys, kita test dia punya bunyi test dia punya bunyi macam mana kondisinya. Aku akan rekod kat sini kan, H1N rekod bunyi dia macam mana. Kita dengar kalau resultnya katanya bunyi bising tak baik, insyaAllah semoga mudahkan perjalanan pergi dan balik mudahkan segala kembangan kecil dan besar. So kita bukan luncur lah, kita segera pulang. Aku test ni sampai daripada Mongkiara ni, aku akan test sampai Tour Dash sana lah dan kita result jangan lupa subscribe, like and share. Siapa on-scan dia, semoga sekarang dah pukul 4 lagi balik tu asal lah, insyaAllah. Kita on-scan dia, start recording harap. Ok, dah record. Kat sini pun tekan record. Ok, boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada benda yang kurang, dah lock, boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ubat burun ni kita berhenti rekod di sini. Kita rekod di sini, berhenti rekod di sini ya.